Jabatan Perikanan Malaysia merupakan jabatan yang bertanggungjawab untuk menguruskan sumber perikanan negara secara sistematik, mapan dan dinamik. Menyedari kepentingan menguruskan sumber perikanan yang mapan, Jabatan Perikanan Malaysia telah merancang program pembangunan My Community Perikanan. Konsep MyKP adalah untuk melahirkan satu komuniti perikanan yang mampu bekerjasama dan dalam masa yang sama mereka dapat melaksanakan aktiviti perikanan secara harian dan berpeluang untuk menjana pendapatan melalui pendekatan pengurusan sumber yang lestari. Sekarang saya berada di pinggir Sungai Tok Ajam, Pasir Putih. Di sini masyarakat sejak puluhan tahun terlibat dengan penangkapan ikan. Mereka menjadi nelayan darat kerana sungai di sini kaya dengan pelbagai spesies ikan air tawar. Di antara hasil tangkapan yang didaratkan oleh nelayan darat di sini adalah tenggalan, ikan pating, lampam sungai dan lain-lain lagi. Saya mewarisi daripada ayah lagi menjadi nelayan dan ibu saya dulu dia meniaga ikan darat lah, mana ikan air tawar. Di dalam program My Community Perikanan, banyak sektor yang kita cuba majukan secara berkomuniti. Antaranya akuakultur, pemprosesan produk perikanan, perikanan tangkapan termasuk nelayan pantai dan juga nelayan darat. Jika kita lihat pada awal dahulu di Tok Ajam, rata-rata mereka kebanyakan adalah nelayan darat. Kini dengan penumbuhan MyKP, hasil tangkapan mereka dapat dipasarkan oleh ahli-ahli mereka sendiri. Nama posu, orang panggil posu lah. Nama Ismail Saleh, nanan sayur dengan menangkap ikan. Posu dulu budak-budak sekolah kat tahun 3, lepas tu kerja kapur, lepas tu bawa bas sekolah 25 tahun. Sambil-sambil menangkap ikan lah. Macam menangkap ikan ni jual orang kapur lah. Kadang-kadang MyKP pun ambil. Tapi banyak dia ambil lah. Kalau sikit sekilo, 2 kilo, untuk hari kapur lah makan. Sebelum wujudnya My Community Perikanan, nelayan di sini masing-masing menjual hasil tangkapan secara individu. Melalui program My Community Perikanan, hasil tangkapan disatukan dan dijual di satu tempat. Harga dapat dikawal dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Saya dipilih selaku pengerusi MyKP, dia beri mandat tugas pengerusi MyKP. Saya sentiasa panggil AJK mesyuarat 2 minggu sekali. Jadi apa masalah yang komuniti ni nak buat, saya akan mohon kepada Jabatan Perikanan. Masyarakat di sini sentiasa meneruskan kerja-kerja ini dan dibantu oleh Jabatan Perikanan Negeri Kelantan lah. Saya membantu komuniti untuk mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Antara bantuan yang diberikan oleh Jabatan Perikanan Malaysia adalah seperti peralatan menangkap ikan dan juga peralatan peningkatan produktiviti untuk processing produk kepada ahli MyKP dan juga bantuan elang sara hidup kepada nelayan darat sebanyak RM250 seorang. Kat masuk MyKP ni lain lah sikit, lega lah sikit buat kerja. Pokak itu dulu bagi, pokak hanyut pun bagi tahu dia bagi lain. Ahli My Community Perikanan Kampung Tok Ajam pada hari ini seramai 60 orang. Paruh ataupun 30 orang daripada 60 adalah sebagai nelayan darat dan selebihnya adalah ahli wanita yang memproses pekasam dan juga produk kering. Produk pertama yang saya buat di Anjung Perikanan Tok Ajam adalah ikan pekasan dan ikan kering seperti ikan lapan, ikan haruan, ikan pating, ikan sepat. Jabatan Perikanan telah banyak mempromosikan produk-produk saya di seluruh negeri Kelantan. Produk-produk saya juga telah dipasarkan di Maha 2022. Saya mengetuai kumpulan prosesan produk perikanan di MyKP Tok Ajam. Saya kini mengajar warga MyKP Tok Ajam untuk membuat ikan pekasam. Alhamdulillah, mereka telah dapat hasil yang boleh membantu secara ekonomi keluarga. Jabatan Perikanan Malaysia berjaya melahirkan komuniti perikanan MyKP dalam melaksanakan aktiviti harian meliputi aktiviti penangkapan ikan dan pemprosesan sebagai teras ekonomi komuniti perikanan.